Bangun tidur saja mata anak saya lari. Bagi kita mungkin rasa macam normal lah. Budak kan bila bangun mata dia mungkin dah biasalah lari. Tapi sebenarnya ini bukan keadaan yang normal. Sepatutnya tak boleh jadi macam ni. Ayah Iskandar ni dah perasan sejak anak dia mula banyak melihat phone gadget. Bila mereka datang jumpa saya dan saya test kepada Iskandar, dia memiliki keadaan 18 exophoria pada mata dia. Ini test yang betul-betul kena buat, kena tengok. Sebab inilah yang punca menjadi bila dia penat, dia mula mata dia lari keluar. Dia macam konflik sikit lah. Umur 5 tahun nak buat terapi bukannya senang. Jadi antara benda yang paling penting saya yakinkan adalah dengan memakai cermin rawatan. Sebab saya nak stop dulu. Jangan sampai masuk ke fasa juling kekal. Ini saya tak nak. Dalam cermin mata tu saya ada masukkan addition, prism dan menyebabkan kawalan mata dia jauh lebih baik berbanding tanpa cermin mata tu. Nanti saya sambung lagi story tentang Iskandar ni. Cuma ada tak dekat sini anak ataupun diri kita sendiri bila penat perasan mata tu lari. Okey, munculkan diri dalam ruang komen.